Kita orang kat mall ni baru sekali. 2 kali tau. Semalam macam 1 jam aku kat sini. Pusing-pusing. Sampai kena hafal dah. Kat mana mochi, kat mana tumbler, kat mana kan kaunter nak bayar. Sekarang kita pergi nak ambil mochi lagi. Cakap. Jalan. Gerak. Haji. Habiskan duit. Ada another photo member. Air teh kat sini tak ada. Ni ada mak ayah punya susu. Mana? Tak beli ni. Kan nak latte. Coklat lah. Air dia macam ni lah. Manis. Alah. Ni semua yang ambil tadi. Ni dengan tu. Air 3. Tuhan. Makan papan sedap. Ya. Sikit. Ya, lembut gila. Wow. Lembut gila. Kat Malaysia tak ada kan aku pergi lagi. Ada lama tak makan burger. Pergi Thailand makan banyak gila burger. Air ni RM5. 4 sama dengan RM5 beberapa sen. Besar weh. Menuju. Kita nak sampai border. Balik lah. Balik border. Pasal apanya? Masuk. 1, 2, 3. Lambat lah. Sampai sini. 3. Okay, kita nak sampai border Thailand and kita nak pergi chop-chop. I see guys. Bye Thailand. Ni beranak tiba-tiba. Banyak sih. Ini pun beranak. Kita nak ditinggalkan di border Malaysia. Berat weh. Ya Allah. Kita kat Padang Besar. Kita lepak dia punya tempat pasar baru ni. Ni Abizah punya air Ovaltine. Kita selalu minum air ni. Air Thailand. Sampai dah ayah lapar. Kan tadi makan breakfast. Gelisah. Bunyi kelaparan. Tak jambu dia rasa. Tak boleh jumpa jambu ni kan? Ni lah guys, Padang Besar yang baru. Macam dia ada Spiderman dah kan. Macam tu je. Dah saya nak balik ke KTM balik. Naik ETS Ko 3. Padang Besar. Kita datang tunggu gerang. Panas lik-lik. Berjaya naik ETS. Sekarang pukul 4. Dia gerak pukul 3.55. Betul-betul 3.55 dia gerak weh. Mantap. Ni platinum. Dia macam lain daripada gold. Ni gold. Semalam kita naik platinum. Dia punya seat lain. Ni seat dia. Meja dia lain. Meja dia macam ni. Kita duduk kat kursi. And then plug dia plug point je. Tak ada USB. Sebenarnya ada USB tapi USB rosak. Sama je lah. And then dia punya tingkap boleh tutup. Macam ni. Boleh tutup? Ya. Tak perasan. Sebab malam. Lepas tu dia punya ni ada ni. Ni best ni sebab ada benda ni. Tak bergerak-gerak. Tu dia serap. Tapi meja dia tak best. Mana abang? Abang. Tunjuk meja dia. Semalam tinggi kan. Semalam tinggi. Dan itulah perbezaan dia. Tapi kerusi dia sedap. Ada tempat letak tangan kat sini. Tak boleh naik. Semalam boleh naik. Satu lagi sada. Ini seat berubah. Baik taruh tepi tingkap.
Sekarang dah pukul berapa dah? Tunjuk berapa? Sekarang pukul 9.08 minit. Thank you. Terus sampai pukul 9.33 sepatutnya. Lagi 2 sampai Sungai Buloh Ada Kuala Lumpur. Lepas tu ada something central depan dia jap. Dah sampai. Jumpa korang dah sampai ya. Kita buat room tour. Kita duduk dekat Easy Hotel, dekat je dengan KL Central punya. Keluar dia nampak. Korang book kat trip.com. Yeah. Inilah. Sampai KL. Satu je be, ya Allah. Satu je be buka. Simet elektrik kah? Finally guys, sampai Malaysia. Cik, padahal dah masuk Malaysia tadi. Sebab loki yang kat sana tak boleh kan? Sana dia kecil lah. RM55 sehari. Kita order ni je. Ada ruang lagi. Bazir duit je hari tu ni. Apa korang recommend korang atas sini? Boleh. Jogi rooftop one. This one. Jogi rooftop ni. Mama ni kan sebenarnya kecil je. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, TV ni Aisyah aku tidur seorang. Ni pintu bilik ayak dia. Ni bilik air dia. Cermin. Best dapat tu banyak gila boleh bagi tu. Bagus. Mantap. So macam ni lah hotel dia guys. Bagus lah. Nak ni kita ada ni. Breakfast pun ada. Mamak sebelah je. Lepas tu towel banyak weh. Ikut lah berapa banyak orang duduk ambil ni. Nampak ni sama kat 5. Bagus weh. So sini tak ada. Ni ayah beli. Cawan, heater, hair dryer ada, tong sampah. So ada ni, ni tong isi. Bukan dia orang bagi. Ada pecah air yang penting lah. Hanger banyak. Ada sejadah. Ada kiblat. Landing kat Malaysia. The next day. Sampai barang dah. Nanti naik sampai barang ni sama kan? Kita dia buatkan ni. Siapa? Dia buat. Kat Malaysia pun nak pergi 7 burger lagi. Tu pun. Oh ni tak makan lagi. Good morning. Pukul 10.34 kita akan balik. Dan kita minta pukul 3 tahu dah. Kita pusat NU dulu. Ni Malaysia punya. Logo halal dia beza. Thailand punya. Thailand, Malaysia. Makanlah yang ni dulu. Nak buat lagi. Ni logo halal kat atas ni. Halal Thailand, halal Malaysia. Bismillah. Sos dia warna kuning. Ni Thailand punya. Thailand punya sos dia warna putih tak sedap. Sos dia warna putih. Malaysia sos dia warna kuning. Bismillah.
spicy kan. Roti Thailand lagi lembut daripada roti Malaysia. Jom. Thailand. Malaysia. Rasa Thailand punya roti lagi lembut. So mana yang okey? Thailand kan? Kau ada rasa Malaysia ni tu? Sama. Flavor sama. Yes. Sini lah dalam. Sini je. Dah ke depan tu. Saya kasi lembut cheese tu kan? Wow. Sebab kata panas macam biasa. Tapi macam pizza betul lah. Kalau dia air kosong lah. Hai guys, so sekarang kita dah sampai dekat KTM Seremban. As usual, kita buat outro kat sini, okay? So, sekarang pukul 6.47 tu, okay? 6.49. Hari 18 bulan. So, hari ni kita dah sampai Seremban. After 3 hari 2 malam dekat Okay, tu je. That's all from us. Thank you for watching. Don't forget to like, subscribe and share. So, wait for this vlog, okay? Bye. Mestilah dah keluar. Bye. Shoot. And it goes a little something like